Dimulakan separuh masa pertama. Dua-dua tim fresh guys. Admin pun macam bergigit juga gol lah. Si tahulah punya udah fresh kan. Manda wantan ke tengah. Kali tok pada Hezazi peluang. Zazi. Okey, gol. Gol pertama Hezazi untuk Project Park pada minit ke-4, 36 saat. Now Samsu kali tu tupas cantik pada Hezazi. Tiada offside di siap. Peluang sekali lagi Hezazi. Okey, gol. Gol kedua Hezazi. Oi, tupas cantik di situ Syamil. Okey, gol ketiga. Daripada Piston. Syamil. Lusung laku skor guys. Minit ke-20. Xavier tenang, belum ada ancaman tepi sebenarnya. Oh, 1-2 di si Acai. Terlalu laju bola. Denny terlepas Acai. Gol. Gol keempat daripada Charles Ajang Ingan pada minit ke-28. 8-2 Syamil ke tengah. Terus melepaskan sepakan dapat dihalang di Sia. Gerakan turun ke debah kepada Samsu. Membuka ke tepi kepada Hezazi. Tendangan Hezazi. Gol Hezazi di Sia. Hat-trick. 35 minit diperlukan untuk Hezazi menjaringkan gol ketiga peribadinya dan gol kelima untuk pasukan Project Park. Sambung sikit game keempat. So kita ada 2 game setiap hari. Hari Sabtu, hari Ahad 2 game. Macam lah. Kita perlu habiskan 40 game. Acai. Si dikawal kini tu Acai ke tengah. Oh, cantik hantaran. Oh ya. Apa ya? Hezazi kah? Hezazi lagi. Gol yang keempat. Pribadi, gol keempat pribadi. Dan gol ke-6 untuk Project Park pada minit ke-42. Dimulakan separuh masa pertama. Kedua. Ada Syamil di sebelah tu. Cuba untuk masuk ke dalam. Bermain dengan Samsu. 1-2 di situ Syamil. Cantik gerakan tu Samsu. Cantik gerakan Samsu. Okey, gol. Gol ke-7 untuk Project Park. Dijaringkan oleh Samsu Alam Abdul Samad pada minit ke-3 separuh masa kedua.
Transisi yang si Bonti daripada Project Park menjadikan M7 sebagai ball watcher sekejap gini tu. Andau ke tengah lagi sekali. Itu peluang. Wow. Gol daripada Steven Mara ataupun Arin untuk gol yang ke-8 pada minit ke-10 separuh masa kedua. Kali tinggi kali Tok Saran. Ui, Nazrul. Ada tolakan. Okey, penalti. Penalti diberikan kepada Project Park, guys. Nazrul dijatuhkan pada minit ke-37. Syaran Abdul Samad akan mengambil sepakan tu, guys. Syaran, okey, gol. Syaran ambil. Okey, 9-0 pada minit ke-38 menerusi Syaran Abdul Samad. Tamat sepenuh masa. Kedudukan muktamad 9-0. Project Park memenangi perlawanan untuk menewaskan pasukan tim M7, guys. Okey, jaringan